cerita kan. Ini pun macam ada nangis je. Sedih lah. Yang Allah takdirkan lah. Macam tu. Untuk berkhidmat. Kalau kita nak cakap buat kebaikan ni, macam semua orang boleh buat kebaikan. Tapi untuk berkhidmat ni, dia adalah satu journey yang I berkhidmat dengan parents saya ni tak adalah seawal usia. So jadinya, tapi nak dijadikan orang kata journey kan, perjalanan tu, dalam adik-beradik tu akan ada seorang yang maksudnya berkhidmat. Assalamualaikum guys, and welcome back to another episode bersama kita, Joshua dan juga Bro Shazwan. Every episode kita upgrade, downgrade. Yang first episode tu Bro Joshua, sekarang Joshua. Kadang-kadang Shazwan, sekarang Bro Shazwan, Bro Shazwan, Dai. Tapi insyaAllah lah kita boleh kekal lah. So yang kekal Shazwan. Shazwan Kekal Shazwan. kita kekal Shazwan lah, senang sikit. Okay, macam biasa guys, terima kasih sebab menonton. Kami punya episod, insyaAllah boleh ambil iktibar ataupun tips-tips daripada guest-guest kita ataupun mungkin daripada kita juga. Mungkin ada yang baru nak tengok untuk video ni. Betul. Sebenarnya kita ada beberapa video yang sebelum ni yang kita dah buat, dan untuk segmen ini adalah segmen yang kita sebut special segmen lah. Kita ada 4 guest yang special yang kita bawakan. Betul. Dan kita akan buat orang kata apa, short podcast lah, dalam setengah jam. Betul. Boleh tengok yang first episode kita bersama dengan Puan Shakila, The Florist. Dan sekarang ni kita ada seorang lagi, satu lagi figura yang special guys. Yes, dan berdebar-debar katanya bila nak datang. Dalam debaran itu pun dah keluar air mata kan. Bayangkanlah macam mana kan. Tapi beliau ni dia actually sebenarnya MC kan. Betul. Dia MC tapi first podcast. So dia agak nervous sikit. Tapi jangan risau. So just nak explain sikit lah pasal beliau ni. Beliau ni MBA. MBA holder, and she loves cats. Wow. So if you love cats, peminat kucing. Peminat kucing. And dan Kau tak minat kucing kan? Kau jangan buat macam minat kucing. Actually recently I terpaksa minat kucing sebab rumah saya lepas dah pindah tu banyak kucing. So terpaksa sukalah. Nampak sangat tak ada ikhlas tu. Without further ado, we will introduce today's guest. Sis Lynn. Yes. Nak pandang mana ni? Sana. Situ sis, this is my first podcast lah. I never do podcast before, so this is my new experience. Yes. So jadinya kalau ada kekurangan ke dalam berkata-kata ke, so maafkanlah. Macam tu. Mula-mula lagi dah minta maaf dah macam ni. Tak apa. Okay, so basically my name is Lynn. So for today topic yang macam kita agreed to sharing adalah regarding the orang kata hikmah bila kita berkhidmat dengan kedua ibu bapa lah. Macam tu. So I can say it's a magical journey bila kita berkhidmat dengan kedua ibu bapa ni. Macam tu. No wonder lah, something like bit touching moment. Macam tu kan. Ini pun macam ada nangis je cerita kan. Sebab ni guest kita yang pertama, dia siap-siap dah ready dah. Dia punya alat-alat untuk tolong dia. Nampak tak ada tisu? Ada tisu juga. Kalau nampak lah, tak nampak tu. Atas meja kita ni ada tisu dah. Okay. So, I mulalah Boleh. Puan. Kecil, waktu kecil macam mana? Okay. Just summarize. So that I berkhidmat dengan parents saya ni tak adalah seawal usia. So jadinya I bekerja dulu macam orang biasa. So jadinya bila kita habis belajar tu kita bekerja lah macam biasa. Tapi nak dijadikan orang kata journey kan, perjalanan tu. Kalau pernah dengar I pernah dengar lah satu perkongsian daripada Ustaz Wadi Anwar. Dia ada cakap dalam adik-beradik tu akan ada seorang yang maksudnya yang jiwanya akan sedih lah. Apa? Take your time. Yang Allah takdirkan lah macam tu untuk menjaga, berkhidmat. I call it as a berkhidmat lah. Kalau kita nak cakap buat kebaikan ni macam semua orang boleh buat kebaikan. Macam tu. Tapi untuk berkhidmat ni dia adalah satu journey yang whether you like it or you don't like it. Yes. Juga. Macam tu. Like a so soldier. jadi yes, macam itulah. So jadinya perjalanan tu bermula macam
bila kita fikir balik, I kerja 5 tahun dalam bidang swasta. Okay. So after that I berhenti kerja. So nak dijadikan cerita dalam journey kita ambil kerja baru tu, my best friend offer. So all of a sudden after 2 months macam berlakunya betrayal lah dalam pekerjaan tu. So I dah pindah Puchong dah time tu. Tapi disebabkan time tu my sister duduk di rumah parents. So ayah I ni buka warung kecil-kecilan dekat depan rumah lah. So maksudnya ada warung depan rumah. Sampai sekarang ada lagi? Sampai sekarang. Okay, apa nama warung tu? Alamak, macam tu kan. Warung kita warung Sabrina. Tapi I tak ada war-warkan lah sebab macam warung very small. So jadinya saya, mak saya dan ayah saya dan adik saya sahaja. So jadi kalau kita nak promote nanti takut tak terkawal. Macam tu. Sekarang ni pun alhamdulillah lah. Dengan maksudnya dengan rezeki yang datang tu kita rasa macam cukup lah. Don't mind me asking, what's the best dish dekat kalau warung Sabrina yang paling tu? famous dekat my warung is nasi goreng kambing. Uish. Nasi goreng kambing. Itu special. I tak bawa hari ni. Dan juga I tutup kedai hari ni untuk you all. Special. Dan juga yang paling famous sup giabok kambing dan juga sup giabok lembu lah. Kalau tanya orang sekitar situ, insyaAllah kenal lah. Dekat mana tu warung dekat tu? Rantau Panjang Klang. Oh, Rantau Panjang Klang. Dekat Rantau Panjang Klang. Okay. Bukan Rantau Panjang Kelantan Bukan Rantau Panjang Kelantan kita orang Kelang. Macam tu lah. Okay. So back to the story. After 5 years I kerja swasta tu, so 2 bulan je. Time tu I dah pindah ke Puchong dah. So my sister take over lah at that time. So I rasa macam tak ada kot, macam nanti mungkin ayah akan ambil orang lain ke and so on bekerja kan. So after 2 months that kejadian berlaku, so I patah balik rumah. So kita patah balik rumah lah. Dah nak pergi mana lagi kan. So saya cakap dengan ayah saya, tak apalah, I working here. Saya cakap macam tu. Saya bantu dia lah pada ketika itu. So lepas 2 bulan I dapat panggilan lagi daripada one of my friends, offer I kerja. Tapi kali ni pekerjaan tu dekat je dengan rumah I. Maksudnya I duduk di Klang dan office tu di Shah Alam. Okay. Yang kata betrayal berlaku di tempat pekerjaan tu adalah kerja di pertama tu ke? Di swasta tu ke? No, kerja dengan my best friend. Dia offer I kerja. Lepas tu tiba-tiba orang kata out of sudden lah, kita pun takdir. Tu yang I cakap, takdir kehidupan. I see. Maksudnya kalau Allah nak you jaga mak bapak you, macam Ustaz Anwar kongsi tu, dia kata dalam adik-beradik akan ada seorang yang akan mesti Allah bagi dekat parents lah untuk menjaga mereka. Macam tu. So jadinya, tapi time tu kita tak ada pun terfikir macam aku ke orangnya. Macam tu tak adalah kan. Sebab kita menjalankan kehidupan seperti biasa saja. And then I kerja di situ. After that COVID hit. Tapi time tu pekerjaan I adalah 9:05 pagi. I kerja balik sahaja, touchdown sahaja rumah. I terus jaga kedai sampai at that moment, time tu kita buka sampai pukul 12. Siap-siap kemas pun semua pukul 2 pagi. Itulah rutin I setiap hari. Setiap hari Yes. Nak cakap exhausted lah, letih lah of course kan. Tapi kita fikir at that moment, satu tanggungjawab, satu ayah I memang suka masak. So jadinya I ada satu dalam diri I, maksudnya macam this is apa yang dia suka, apa yang dia gembira buat. So kita jalankan tugas, mungkin ini adalah tugas terakhir dia. Kan kita never know. Ayah saya ni dari satu habit, kalau dia tak buat apa-apa dia akan demam. Dia akan sakit. Okay. Macam tu. Mungkin sebab dia membesar dengan dia bekerja keras, badan dia bekerja keras kan? Dia bukan dia tak boleh duduk saja tak buat apa, memang dia jatuh sakit lah. Kalau dia kita cuti je kedai satu hari, ni dia tengah demam lah ni. Sebab kedai tu itu macam cepat sangat. Itu rezeki lah. Rezeki. Okay, so nak jadikan cerita lagi. After I kerja tu, tiba-tiba COVID pula melanda. Okay. So that bila COVID melanda, so company tu very small lah, which is SME company. So that my boss cakap, tak apalah, kita ambil yang so-so bagi. At that time EIS. Okay, yes. Kita dapat half of it, gaji kita selama 6 months. Yes. Time tu I cakap, tak apalah kalau dah ni perjalanan hidup kan. Maksudnya macam time tu pun dah COVID and everything. Kita try juga mohon pekerjaan yang lain. Okay. So tak dapat. Tak ada panggilan mana-mana lah. Sebenarnya I sambung MBA at that moment. Okay. I sambung MBA waktu I bekerja swasta tu.
Okay. So that cita-cita kita, lepas aku ada MBA ni aku nak pergi jadi lecturer lah. Ada semangat lah pada waktu tu. Lepas ni aku mesti nak jadi lecturer macam tu. Memang minat mengajar lah. Minat mengajar. Mengajar apa? Subjek apa tu? Mengajar kalau subjek yang saya belajar lah, which is business. Memang business management lah kita mengajar tu minat. Macam tu. So that nak jadikan cerita, COVID melanda, so I ambil EIS tu. Dan di situ dah bermulanya, maksudnya journey kita berkhidmat sepenuhnya lah time tu dengan parents. Dan banyaklah magical thing yang berlaku, yang maksudnya macam I would like to share lah dengan korang. Mungkin magical tu tak adalah terlalu magical, tapi pada I benda tu magical lah macam tu lah. Okay. So itulah sebenarnya kita nak dengar yang bahagian yang magical tu magical tu. Sebenarnya kan memang kita tak nafikan kalau kita bukan nak kata dalam Islam saja, bahkan dalam semua pegangan agama sekalipun, bila sebut tentang ibu dan ayah ni, dia adalah satu keutamaan yang sangat besar. Dia seperti kita kata, ibu dan ayah itu adalah satu keajaiban besar dalam kehidupan. Maksudnya kalau dia dapat berbakti, maka kehidupan dia tu akan dipermudahkan. Betul. Dia akan diberikan ataupun dikurniakan rezeki yang luas. Dan kita dapat melihat dalam semua bangsa sekalipun, bila kita tak jaga ataupun kita buat sesuatu yang buruk kepada ibu dan ataupun ayah kita ni, memang masyarakat akan pandang serong dan buruklah pada orang tu. Dan kita dapat lihat juga memang kehidupan dia selepas itu akan jadi tak tenang. Kita akan nampak dia rosak lah, dia akan habis kehidupan dia macam tak berkat lah. And lagi satu, just nak ambil point yang magical tu. Dia magical tu dia umpama sebagai, mungkin kita tengok shooting star tu, kita je tengok. Bila kita suruh kawan kita tengok, dadak dia dah. That's the meaning of the magical. Betul tak? Yes. Okay. It's so true. So first thing first yang I dapat pada ketika itu adalah kecukupan rezeki. Okay. So kalau berbalik kepada I kerja swasta dulu, gaji kita orang kata sedap lah. Kan? So bila kita dah melalui perjalanan tu, so bila kita masuk ke era yang COVID time tu, I dapat half of it sahaja gaji I. Tapi nak dijadikan cerita, Allah nak suruh kita ni berkhidmat juga dengan kedua bapa ni, dia memberikan kemudahan. Itu yang baiknya Allah ni. So jadinya bila Allah berikan kemudahan tu, kita nampaklah macam dalam ketidakcukupan itu Allah memberi kecukupan. Macam mana tu? Macam tu. Itulah namanya berkat. Barakah. Barakah. Ya. Macam tu. So at that moment, duit yang EIS tu I bayar kereta dan hutang-hutang lah. So balance dekat I pada ketika itu tak ada. Tapi itu yang kita cakap, Allah memberikan kecukupan. Mana datangnya barakah tu? At that moment memang I full time tolong ayah I berniaga. Dan pada waktu itu COVID, kita tak boleh buka kedai, tapi orang tak boleh datang makan, tapi orang boleh datang order. Delivery lah. Delivery. So yang buat delivery tu saya lah, yang ambil order tu saya lah. Macam tu lah, semuanya jatuh ke atas saya pada ketika itu. Tapi ayah pun bagi upah kita bukannya macam you kerja dengan I, betul-betul kita bagi upah, tak. Tu yang I call it, perkara tu sebagai khidmat lah. So macam berapa yang ayah bagi, itulah yang I okay je. Macam tu, dia bagi 300 pun I okay je, dia bagi 500 pun I okay je, dia tak bagi apa-apa pun I okay je. Tapi makan cukup, tempat tinggal, yelah kita duduk dengan parents, tak perlu bayar lah kan. Maksudnya just api air. Tapi time tu cukup lah untuk memang kita run bisnes warung tu untuk kita perbelanjaan rumah. Lunch dinner pun dah cover dah. Sebab dah semua cover. orang tahu masak. Senang je kan. Apa yang I masak, itulah yang kita makan pada ketika itulah. Maksudnya orang kata kita tak rasakan kesusahan tu, tapi kita rasakan yang pertama tu kecukupan dan barakah tu. Lepas tu I nak cerita satu. Ada dua perkara yang happen lah yang I rasa macam benda tu touching my heart lah. Dalam keadaan tu kita yelah, maksudnya bila kita bekerja dengan parents ni, kita bukan bekerja dengan kawan-kawan. Kita tak ada kawan se-office ke, tak ada. So maksudnya memang kita dengan parents kita lah. Ada dua kejadian yang I rasa sampai sekarang I tak boleh nak lupa lah. Bila kita, I tak tahulah kita khidmat ni ikhlas ke tak. Dia dari pandangan mata kita dah buat yang terbaik lah. Tapi di pandangan mata Allah, itu judgement from Allah lah. Macam tu. Ada satu hari tu I macam terniat je tau dekat hati ni. Macam I cakap dengan my mum, time tu dah petang. I cakap kat dia,
Mak, I teringin lah nak makan apam balik asyik macam tu dengan dia. Macam tu tau. Lepas tu Mama cakap, dah petang dah ni. So besok pagilah kita pergi cari apam balik. Cakap macam tu tau. Lepas tu you all tahu, tomorrow morning pukul 10.30, out of sudden, ada satu lori datang jual apam balik. Masya Allah. That lori tak pernah masuk pun kat situ. Dan I tak pernah nampak pun lori tu jual apam balik. Tapi dia masuk lorong I tu, terus macam I dengar, apam balik. Betul, I macam, I macam, ya betul. Macam tu kan. Kita macam, hati kecil kita ni, kita macam, aku baru je macam cakap semalam dengan my mum. Lepas tu my mum terus panggil I. Tu ada orang jual apam balik, dia kata. Come lah, dia kata. Lepas tu I pun beli. I menangis you all, makan apam balik tu. Sebab I rasa macam, wow. Even though I cakap je dalam hati, I just macam bagi tahu my mum je, Allah ni punya baik macam hantarkan. I tak rasa lah because of me. Because kebaikan I tak rasa. Tapi I yakin dengan sepenuh yakin itu daripada hikmat yang kita lakukan kepada kedua bapa kita. Pada ketika itulah. Macam tu. Lagi satu cerita. Waktu COVID tu, kan kita, yang I cakap tu lah, kita ada kecukupan sahaja. So maksudnya I adalah teringin. I cakap dalam hati I cakap lah, I teringin lah nak beli baju raya macam tu. Cakap dalam hati je ni. Tak dia cakap dengan siapa-siapa pun. I cakap, tapi kalau nak beli ratus-ratus macam bazir pula. I cakap kan. Mungkin ada yang 50, 30 okey lah nak tukar sepasang, dua pasang kan. Lepas tu, I pun keesokan harinya, I buka lah. I cakap, boleh nak tengok Zalora lah hari ni ada apa. I cakap macam tu kan. Time tu COVID tak boleh keluar mana-mana. Betul. So I scrolling up lah. Dan tiba-tiba harga di laman web tu, semua baju-baju tu bertukar menjadi sepasang RM30 je. Wah. Ini next level ni. Kalau I sampai pergi dekat my mum tau. Waktu I scrolling, I cakap mungkin mata I kot, I cakap kan. Mungkin mata I yang silap ni. I cakap, I pergi kat my mum. Mama, cuba you tengok, sama tak mata you dengan mata I? Cakap macam tu dengan my mum tau. Cakap, yes. Dia kata, betul. Lepas tu I cakap, ni scammer kot. I salah buka apps ke? Mestilah kita ada juga. Daripada 100 lebih kot. Macam tu. I pun macam, I cakap, lepas tu mama cakap, cuba you check out. I pun apa lagi alang-alang RM30. Jo, maksudnya apa Jo? Raya kali ni kita kena standby rumah Muslim. Alamak, cakap macam tu. Kita cakap, okay, teka RM10, buka, kita terus order kat situ. Lepas tu kita pun try check out. Okay, I check out lah 3 pasang kan. I cakap betul ke ni? Kita check out. After check out, I cakap kat my mum, betul lah, I kena bayar RM90 je. I cakap. Lepas tu my mum cakap, Alhamdulillah lah, that's mungkin. Lepas tu I pun rasa macam, aku nak ajak lah kakak aku kan. Mestilah kita nak share kan. I pun text orang kat WhatsApp. Ni ada Zalora, ada ni lah, ada benda RM30 ni, belilah you all. Lepas tu kakak I balas balik WhatsApp, dia kata, aku baru je buka, kau ni menipu je kan, semua 100 lebih kot. Dia cakap macam tu. I screenshot that particular thing, saya hantar kat diorang. I beli 3 pasang tu dalam 90 lebih je. So nak dikatakan, maksudnya di situlah bermula I belajar. Itulah orang kata takdir tadi. Allah memilih tu. Dan bila Allah dah memberikan jalan itu dan itu menjadi takdir kita, Allah pasti akan memberi kemudahan di dalamnya. Kemudahan dan kecukupan dekat situ. Itu antara 2 story yang I rasa macam itu yang berlaku waktu COVID lah. So after that ada lagi. Okay. Please. So kita teruskanlah journey tu kan. Okay. Adalah benda-benda lain yang, tapi one thing, satu perkara adalah berkhidmat dengan kedua bapa ni tak senang. Tak mudah. So jadinya kita, perkataan khidmat tu sendiri berat sebenarnya. Betul. Kalau Puan izinkan, saya nak kongsikan jugalah satu. Saya ada seorang kawan lah, sebab saya dalam bidang, kita buat training, motivation. Saya ada seorang facilitator saya lah. Umur dia pun dah, orang kata apa, dah 3 series, lebih kurang bayi-bayi kita lah. Bayi-bayi kita lah semua. Jadi, ya betul. Yalah, kita semua 3 series lah kan. So, cumanya apa yang saya nak ni, bila sebut tengah khidmat, sebab saya ada seorang ni, dia versi wanita. Dia pun seorang ustazah juga. Dan dia berkhidmat untuk ibu dan ayah dia. Sebab ayah dia sakit. Jadi dia yang akan selalu jaga ayah dia.
Bila program pun kadang-kadang ada waktu kalau dia tak dapat tu, maksudnya dia kata dia memang jaga ayah dia. Sebab tak ada orang. Kalau tak ada, dia memang akan turun pada program lah. Saya sangat menghargai dia lah. Kan? Cumanya dia pun bila tengok kehidupan dia, adik-beradik dia yang lain semua dah kahwin. Kan? Tapi dia tak kahwin. Kan? Dia tak kahwin. Yang ni saya tak tahulah ada link ke tak. Sebab bila sebut tentang pengorbanan, sebab bila khidmat ni dia bukan benda yang mudah. Yes. Sebab kadang-kadang needs dia tu perlu dikorbankan sebab dia nampak lebih untuk menjaga mak dan ayah dia. Dan antara perkara yang saya ingatlah dia pernah sebut, dia kata, Ustaz, kalau saya dah berkahwin, nanti siapa nak jaga mak ayah saya? Kan? Adik-beradik saya dah kahwin, dia orang dah ada keluarga. Kan? Tapi saya ni, saya akan berkhidmat. Kahwin ataupun bagaimana tu saya serah pada Allah, tapi saya akan berkhidmat untuk mak dan ayah saya. Dia cakap macam itulah. Jadi bila sebut tentang perkara itu, jadi mungkin kalau daripada pandangan Muslim juga, ada tak apa-apa yang kesukaran yang terpaksa dikorbankan demi untuk berkhidmat untuk mak dan ayah kita ni? Of course lah. So perkataan khidmat tu sendiri tidak mudah. Ramai yang berjaya untuk melakukan kebaikan, tetapi untuk menjadi orang yang benar berkhidmat itu sukar. Tapi saya tak adalah cakap saya ni benar-benar berkhidmat, tidak. Tetapi berada dalam jalan khidmat. Maksudnya jalan khidmat ni kita duduk sekali dengan dia. So kita yang berada dengan dia. Kita yang maksudnya semua perkara yang berlaku dalam rumah dan juga di warung itu bersama dengan dia. Maksudnya macam tu. Emosi pada 3 tahun pertama jangan cakap lah. 3 tahun pertama waktu COVID dan sehingga akhir COVID tu. Maksudnya untuk kita memahami dia ni. Sebagai dulu dia adalah ayah kita. Ayah kita yang menjaga kita kan. Dia mencari rezeki di luar, tidak bersama dengan kita. Tapi kali ni kita perlu memahami dia. Sebagai seorang ayah, ini sebagai seorang emak, ni sebagai seorang yang bekerja. Bila masuk dekat warung, dia adalah kita punya tukang masak. Kita adalah orang yang ambil order, buat air dan sebagainya, macam tu kan. Maksudnya tekanan yang macam kena buat banyak perkara. Tekanan. So tak dinafikan dalam proses untuk memahami itu, memang bergaduh teruk lah. Sampaikan saya doa dengan Allah, saya cakap, ya Allah, kalau dah suratannya aku ni jadi anak derhaka, inilah nak kongsi sikit. Kita kongsi yang magical, dalam masa yang sama kita kongsi juga yang pahit tu. Sampaikan, saya cakap, ya Allah, aku ni dah macam anak derhaka dah. Macam tu. Dah sampai rasa macam kalau dah takdir aku ni, aku dapat neraka ni, aku okey je ya Allah. Time tu. Sebab kita tak boleh nak control the emotion. Yes, memang betul orang cakap menjaga orang tua bukan mudah. Bukan satu perkara yang mudah lah. Tapi bila kita tengok balik, cara dia membesarkan kita pun bukanlah dalam cara yang mudah. Jadinya bila kita merasai benda tu, so kita rasa macam, ya Allah, sukarnya macam tu. Sampai kita rasa macam aku ni nak lari daripada sini, aku tak nak, aku nak keluar daripada sini, aku nak pergi cari jodoh, siapa-siapa pun kahwinlah dengan aku, macam tu. Sampai macam tu sekali tau. So jadi, tapi bila kita sit down, kita memahami yang maksudnya macam inilah perjalanan, dan kita take it perjalanan tu as a part of qada dan qadar kita. Kita menerima benda tu dulu, terima dulu. Nak redha ni kena terima. Kalau tak terima dia susah. So saya faham macam kat luar sana ramai yang sedang menjaga ibu bapa sekarang, dan sangat mungkin mentally korang adalah sukar untuk digambarkan. Macam kita cakap, sukarnya untuk aku ceritakan. Macam tu. Maksudnya bila kita meluah, tak semesti orang akan faham kan. Sebab ini parents kita. So jadi kalau kita meluah pun, dan saya fahamlah perasaan tu. Sukar untuk digambarkan. Tetapi bila kita terima benda tu sebagai satu perjalanan, kita terima benda tu sebagai qada dan qadar Allah, maka Allah akan ubah kesusahan tu tadi dengan kemanisan-kemanisan tu tadi. So jadinya kita rasa macam, I never get this way of journey. Tapi bila I berkhidmat dengan kedua bapa I get these things. Macam tu. So di perjalanan tu, waktu COVID tu, di tahun yang pertama hujung, ayah I ni dia suka buat kerja. Dia memang suka menukang lah, apalah semua dekat warung tu dia yang buat. Nak dijadikan cerita, bila kita bergaduh kan setiap hari, so jadi kita pun macam tak faham dia tak faham kita. Tapi Allah menjadikan satu cerita yang lain.
Untuknya I dapat yang kedua adalah bagaimana untuk ikhlas berkhidmat. Pada ketika di tengah perjalanan tu, kaki ayah I dia tengah buat kerusi, kaki ayah I kena grinder. You all tahu grinder tu? Yes. Terpotong dia punya lutut tu. Tapi waktu kejadian tu I ada di rumah. I lah orang dan mak I, kita yang ada time tu. So memang tak ada siapa-siapa, orang lain keluar bekerja time tu. Lepas tu COVID pula kan, orang tak keluar rumah. So I angkat my father, masuk dalam kereta. So kita pergi hospital lah. So jadinya daripada kita yang dulu, maksudnya kita yang kasar dengan dia, kita yang orang kata ganas dengan dia macam tu, kita jadi macam Allah mengajar saya, mari sini aku nak ajar kamu macam mana untuk berkhidmat dengan ikhlas pula. Daripada journey tu saya dapat sesuatu, saya cakap, oh ya Allah, macam tu rupanya, maksudnya Allah mengajar saya pula pada satu sisi berkhidmat dengan ikhlas pula. So sepanjang dia patah kaki tu, saya lah orang yang bawa dia sampai dia pergi fisioterapi lah selama 3 bulan. So saya yang bawa dia pergi hospital. Time tu dah tak fikir dah. Macam I cakap, I punya income adalah yang daripada EIS tadi untuk yang bayar semua-semua tu. Dan dalam yang masa yang sama, sebelum ayah I patah kaki tu, macam Allah mengurniakan I ilham lah time tu. Maksudnya macam I suka tengok orang jual dekat Shopee tu, jual barang-barang live, buat live. Lepas tu I cakap, macam mana dia orang jual barang ni ya? I cakap kan. I tak tahu, memang I terdetik. Time tu I rasa macam sebelum kejadian tu I terdetik. I cakap macam I nak belajar lah how to do this. I cakap macam tu kan. So I pun beli bil. I beli bil bundle tu pada ketika itu. I buat lah sendiri. I sorting. I cuba live tau. Dan waktu sorting tu, waktu kejadian sorting tu, itulah the moment yang ayah I patah kaki, kena grinder tu. Lepas tu automatically, maksudnya Allah menyediakan I rupa-rupanya untuk kejadian bapa I, untuk I ada income. So at that moment I jual Shopee. I jual knitwear, jual dekat Shopee. And Alhamdulillah I buat live time tu, cukup lah macam I cakap dekat you all tadi, Allah memberi kecukupan. I menangis tau. First time I buat live tu, I menangis. I sedih tu bukan sebab orang beli tu, tapi I cakap betapa baiknya Allah pada ketika itu. Allah mempersiapkan I. You nak akan tempuh ni, macam mana nak ikhlas dengan ayah, nak diajar kan. Jadinya perlu ada satu kekuatan. Allah tidak membiarkan I begitu sajalah. So itu yang I rasa macam very touchable lah at that moment. So Puan Lin masih buat live ke? Masih lagi. So sekarang dah jam ke TikTok lah? Tak, I masih lagi Shopee lah, Shopee you all lah. Memang loyal lah tu Shopee lah. Loyal tu Shopee. Orang kata TikTok lagi ramai dah sekarang ni, orang membeli di sana berbanding dengan Shopee kan? Ke tak? Ke tengok? Ke apa pandangan? Dia punya I rasa mungkin tengok kot, sebab sekarang ni I buat a few of work. I ada 3 benda yang I buat sekarang. So jadinya benda tu jadi tidak menjadi keutamaan lah. I buat time I free sahaja. So ada specific things that you sell lah? Betul, I jual baju lah. Baju? Baju apa tu? Kalau baju tak ada nak promote, tak payah promote lain tu. Sebab tu bukan official lah. Maksudnya itulah orang kata, bila kita berkhidmat dengan ibu bapa ni, dalam masa yang sama kita minta ke Allah, ya Allah, kau kurniakanlah aku, maksudnya macam apa lagi kemahiran yang boleh aku keluarkan. Sebab bila kita berkhidmat dengan ibu bapa ni, kita ada kekangan tau. I pun rasa penonton agree dengan I yang jaga parents. Diorang ada kekangan. Maksudnya bila kita duduk di rumah, so jadinya macam kita ada kekangan. Tapi dalam masa yang sama kita perlu up kita punya skill lah, supaya kita tidak dalam masa yang sama kita mengejar impian kita, dalam masa yang sama kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Jadinya macam tu. Okey, baik. Sis Lin, seperti biasa kita bila dah berada di penghujung ni, bertemakan podcast kita satu message. So kita akan tanyakan kepada guest kita untuk kongsikan satu message, mungkin untuk diri sendiri, mungkin untuk ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, mungkin masyarakat kita di luar sana, ataupun untuk ke seluruh dunia ni. Apakah satu message yang Sis Lin boleh kongsikan? Silakan. Okay, apa yang saya nak sampaikan adalah macam satu dekat sikit. Dekat sikit. Apa yang saya nak sampaikan adalah semua daripada kita adalah kewajipan kita sebenarnya berbuat baiklah kepada kedua bapa. Kalau kita tak dapat berkhidmat,
kita berbuat baik. Tapi ada juga kalau mungkin di luar sana yang maksudnya macam mana I nak berbuat baik sedangkan parents saya pun tak baik. I pun tak tahu parents saya, dan orang kata ujian kehidupan ni berbeza-beza. Antara setiap satu dengan yang lain tu berbezalah. Kalau kita tak dapat berkhidmat, kalau kita tak dapat berbuat baik sekalipun, kita mendoakan. Maksudnya kita mengambil keberkatan yang Allah janjikan. Maksudnya kepada sesiapa yang masih lagi ada ibu bapa, selagi mana kita boleh berkhidmat yang terbaik dengan dia, kita berkhidmat. Macam tu. Kalau kita tak boleh nak berkhidmat, kita jauh, kita berbuat baik. Kalau kita tak boleh nak berbuat baik, dia berbuat jahat kepada kita, ibu bapa kita begitu dan begini, tak apa, kita doakan dia. Semoga perjalanan kehidupan kita tu dengan orang kata barokah daripada ibu bapa tu sampai kepada kita. Yang membuatkan kehidupan kita ni susah tapi dipermudahkan. Itu adalah satu kunci lah pada sesiapa yang mungkin saat ini berada dalam keadaan yang orang kata dengan kehidupan, dengan ekonomi, dengan keadaan yang sekarang ini. Pada saya berpulanglah kepada satu paksi, balik kepada kedua ibu bapa kita, buatlah apa yang boleh kita buat. Kalau tak boleh kita doakan, semoga Allah membukakan jalan-jalannya. Dan kehidupan kita ni dipermudahkan fid dunya wal akhirah. Macam tu. Last kali dia jadi ustazah ya. Okay, terima kasih Miss Lin sama-sama. for sharing this sama-sama. very magical stories lah. InsyaAllah. Magical journeys. Memang especially sekarang, zaman sekarang ni mungkin generasi sekarang lah, mungkin dorang very easy to take things for granted. Mungkin kadang-kadang kita juga, saya juga take things for granted juga. So nak kata muda lah. Yes, lebih muda daripada Lebih muda daripada yang gurau. Tapi even saya dan juga Bro Syazwan pun dapat juga iktibar daripada story Miss Lin ni, supaya kita boleh buat yang terbaik. Kalau tak boleh buat yang terbaik, kita berkhidmat lah. Kalau tak boleh berkhidmat, kita doakan untuk mereka. Okay, so itu sahajalah. Okay. Ya, jangan lupa follow, subscribe, like dan share. Okay? Yeah. share banyak-banyak. Alright, share banyak. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.